Laporan dari Menteri Pengangkutan, dari Kementerian Pengangkutan perlu disiapkan dalam tempoh 1 bulan. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada kesemua mangsa naas jalan raya yang melibatkan anggota Federal Reserve Unit, FRU semalam, dan Jemaah Menteri telah memutuskan bahawa laporan dari Menteri Pengangkutan, dari Kementerian Pengangkutan perlu disiapkan dalam tempoh 1 bulan dan dibentangkan semula ke Jemaah Menteri sebelum sebarang keputusan dibuat. Dan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini, Menteri Pengangkutan telah memaklumkan bahawa satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan untuk meneliti aspek-aspek yang bukan bersifat jenayah, di mana dari segi kenderaan di bawah bidang Kementerian Pengangkutan itu akan diteliti dan disiasat. Manakala siasatan oleh pihak PDRM diteruskan. Jadi akan ada dua set siasatan.